bodoh, tapi seolah-olah ada interference. Kita telah menimbulkan persepsi tersebut. Dan persepsi ini kalau saya bawakan, semalam saya cerita tentang UMNO, saya kata. UMNO sekarang ni di beberapa negeri dah menyatakan mereka tidak akan memberikan kursi, contohnya macam Johor dengan Melaka, mungkin juga di Pahang dan Perak, takkan bagi kursi kepada Pakatan Harapan. Jadi di Pakatan Harapan di Selangor tak payah berangan nak bagi kursi pada UMNO kan. Bukan saya cakap, kita dengar sendiri. Tutup pintu rundingan bagi kursi dengan PH pada PRN Melaka. UMNO Jasin luluskan usul khas. UMNO bahagian Jasin meluluskan usul menutup pintu rundingan dengan mana-mana parti dalam kerajaan perpaduan bagi membincangkan pengaikan kursi DUN pada pilihan raya Melaka yang dijadwalkan berlangsung tahun hadapan. Usul khas itu dibacakan oleh Ketua Penerangannya Zulkifli Khalil turut memutuskan semua bahagian dimenangi BN akan kekal ditanding ini pada PRN yang akan datang. Beliau berkata usul Tauhid adalah penting kerana ia menjadi penanda aras kepada UMNO dan BN Melaka yang memenangi PRN lalu dengan menjadi 3/4 membabitkan 21 daripada 28 kerusi DUN sekaligus menjadi parti dominan di negeri ini. Kepimpinan PH di Melaka harus faham bahawa UMNO dan BN negeri mengemis semarak perpaduan pada peringkat pusat, bukan pada peringkat. Sama juga Fuad Zakarshi pernah berkata bahawa UMNO bergabung dengan PH ni hanya gabungan dengan hanya urusan kerajaan semata-mata. Ini kata Tok Mat. Tok Mat kata demikian. Tok Mat berkata demikian bahawa ini adalah urusan kerajaan semata-mata. Dia tak ada kena-mengena dengan politik, tuan-tuan. Ini bukan saya cakap, Tok Mat yang cakap. UMNO bukan bergabung dengan PH, hanya kerjasama urusan negara. Kerjasama UMNO dengan Barisan Nasional dengan PH dalam kerajaan perpaduan hanya untuk mengurus negara. Bila berita ni 29 Jun semalam. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kerjasama tersebut bukan bermakna UMNO bergabung dengan parti komponen Pakatan Harapan. Beliau menjelaskan UMNO tidak memerlukan gabungan mana-mana parti dalam PH kerana mereka sudah ada rakan seperti MCA, MRC dan juga PBRS. Jadi kita jangan terlalu mudah terperangkap dengan individu yang bercakap dengan umdap, kan, katanya. Alright. Bahawa UMNO memang sensitif dengan DAP. Semalam saya dah sebut tentang benda ni kan. Dan benda ni dikuatkan oleh apa yang disebut oleh Anwar Musa dalam isu ini. Disebut oleh Anwar dah tahu kenapa UMNO kian lemah, PAS tambah kuat. Daripada seteru yang sengit, Anwar Musa yang kini bukan saja menjadi ahli PAS, malah diangkat oleh parti itu menduduki jawatan penting tampil membela wadah barunya yang dikritik oleh KJ. Kan, menurut Anwar, menurut bekas Setiausaha Agung UMNO itu, ramai pihak melihat PAS menggunakan kacamata musuh politik. Kata Anwar, ada pelbagai reaksi ekoran pandangan diutarakan Khairi terkait rahsia PAS yang didakwanya berjaya membina ekosistem bermula dari awal hidup sehingga selepas mati. Anwar yang kini menjadi salah seorang ahli jawatan kuasa PAS Pusat dan timbalan pengarah pilihan raya memang ada yang tegur sati dengan kerjaan dibuat Khairi. Pun begitu, kata Anwar, dia menerima pandangan Khairi secara positif, malah melihatnya sebagai satu perkembangan yang baik apabila bekas Ketua Pemuda UMNO dilihat cuba mengenali PAS. Malah tambah Anwar, sejak akhir ini semakin ramai penentang PAS Tegar memberikan testimoni lebih positif terhadap parti berkenaan seperti Dr. Mahathir, Zaid Ibrahim, Tengku Razali dan generasi muda dari kalangan masyarakat Cina dan India. PAS sendiri turut mereka yasas diri menambah baik pendekatan tanpa mengorbankan pendirian istiqamah menegakkan Islam. PAS tidak bersikap denial, ia satu kekuatan, katanya. PAS tidak bersikap denial, betul, saya agree. Dan macam saya kata, dalam situasi, dalam tempoh, dalam keadaan politik yang ada sekarang ni, jangan terkejut kalau sekiranya ada rundingan macam saya sebutkan. Dia simple ya. Ini macam mana? Saya buat secara umum dan secara macam mana kata? Secara bukanlah logik, tapi kalau kita fikir secara logik jugalah. Katakanlah rundingan dibuat, macamlah kita berunding. Negeri Johor, Melaka, Perak dan juga Pahang. Okey, yang ini UMNO bertanding, katalah UMNO bergabung dengan PAS. Yang ini UMNO bertanding, PAS tak boleh letak calon. Katalah demikian. Kecuali kerusi yang mana UMNO nak bagi. Tapi maksudnya empat-empat ni UMNO akan bertanding, PAS tak, jangan kacau. Alright, kecuali yang mana UMNO nak bagi. Kerusi seperti Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis, PAS bertanding. PAS bertanding kecuali kerusi yang mana-mana PAS nak bagi pada UMNO.
Right. Negeri seperti negeri seperti Penang, Selangor, Negeri Sembilan, 3 negeri ini dan wilayah persekutuan masing-masing berbagi. Masing-masing dia berbahagi. Okey, kita tengok siapa yang kuat dekat sini, kamu bertanding, siapa kuat kat sini. Tetapi elakkan pertandingan 3 penjuru. Tapi UMNO, Terengganu takkan setuju. Akan ada kompromi. Kan, akan ada kompromi. UMNO Terengganu kalah teruk. Kosong, ruyup tuan-tuan. PH tak bertanding. Kecuali beberapa kursi lah. PH tak bertanding masa PRN yang lepas. So kali ini, apa lokus yang ada pada UMNO untuk bertanding dan mengambil kerusi di Terengganu? Kenapa nak buang duit di situ? Baik mereka tak payah bertanding, tapi kalau menang nanti lantiklah. Senator ke, JLC ke, lantiklah nanti. Tapi buat masa ni bagi. Di peringkat DUN dan juga di peringkat Parlimen. Menang DUN, menang Parlimen, soalannya nak menang macam mana Pakatan Harapan? Kan? GPS, JRS biarkan, kerana mereka berdua ni akan follow ke mana PAS dan juga UMNO. GPS takkan bersama dengan PAS. Mereka akan bersama dengan PAS selagi mana UMNO jadi Perdana Menteri. Mereka tak ada isu. GPS tak ada isu untuk bersama dengan PAS UMNO selagi mana UMNO adalah Perdana Menteri. Itu syarat dia. Mudah je. Jadi, kalau ini senario dia, saya teruk senario ni banyak kali dah kepada pimpinan. Tapi tak ada siapa ada jawapan tuntas untuk menjawab persoalan ini. Untuk menjawab, untuk menyatakan kalau itu berlaku apa senario. Tuan-tuan, jangan berada dalam denial. Sebab kata Anwar Musa tadi lah, jangan berada dalam denial. Kita kena sebagai perancang strategi, kena melihat pelbagai kebarangkalian dan kemungkinan-kemungkinan supaya every senario itu kita ada plan kita ada rancangan kita ada tindakan strategic planning kita ke arah itu. Kalau kita tak ada strategic planning ke arah itu, jadi kita berada dalam simptom denial. Tak ada lais. Tak mungkinlah mereka akan mengkhianati kita. Kita sudah merancang kerajaan perpaduan. Tuan-tuan, kita bersama dengan Bersatu bentuk kerajaan. Ini cerita nak bentuk kerajaan. Yang itu kita dah bentuk kerajaan dah 2018, 2019. Dah bentuk kerajaan. Kita dah ada kerajaan pun dia khianat. Ini kan pula belum ada kerajaan, masih dalam peringkat rundingan. Tak, bayangkan tiba-tiba Melaka kata tak nak. Takkan PKR Melaka, PH Melaka kata, apa hal? Kami pun nak juga. PH Johor takkan kata tak nak bertanding. Kami pun nak juga. Kan? Yang Pahang, di Perak pun mereka kata mereka nak juga. Jadi, benda ni tak settle, tuan-tuan. Dia takkan settle. Sebab itu, langkah terbaik adalah untuk kita menang semua kursi secara majoriti. Kita ni tak kisahlah Pakatan Harapan ke, UMNO Barisan Nasional ke, PAS Bersatu ke, dia tak boleh ada kerajaan gabungan. Dengan ada kerajaan gabungan macam ni memang payah. Kita punya dinamik politik dia akan jadi payah kalau ada kerajaan gabungan macam ni. Tapi the end of the day, ini yang kita ada dan ini yang kita terima. Ini yang kita ada dan ini yang kita terima. So, apa peluang kita dalam pilihan raya akan datang Is? Ini soalan favourite yang orang tanya kan. Rafizi dah bentangkan hari itu. Undian ataupun sokongan orang Melayu, bukan Melayu, terhadap Pakatan Harapan mula menurun. Rafizi sebut dalam live dia itu, Amanah kena risau, DAP kena risau, PKR lagi kena risau. Kalau menang 10 kursi pun, kira elok sedang elok dah tu. Kan? Tapi, jangan marah Rafizi. Ada orang kata, kerana marahkan nyamuk kelambu dibakar. Tak, bila orang bagi warning, dia macam ni lah, kita ada kereta, kita tengah drive, kita tak nampak kat luar, tiba-tiba ada orang warning kat luar, bang, tayar tu kurang angin tu, macam nak pancit je tu. Kita marah pula, bodoh lah kau, apa ni kau nak cakap, kata aku suka hati aku lah. Ke kita nak berterima kasih pada dia? Kita berhenti sekejap, kita tengok, betul lah kurang angin. Alamak, kena berhentilah next station ni untuk pump. Kita kena, orang yang bagi warning, kita kena jangan in denial state, pertama. Yang kedua, jangan duk dengar cerita yang sonok-sonok je. Tuan-tuan, saya kata 3 tahun pertama bila kita jadi kerajaan adalah untuk kita betul-betul jadi kerajaan. Kita betul-betul buat kerja kita. 2 tahun terakhir, which is now, adalah untuk kita buat kerja pilihan raya. Kita dah kena fikir macam mana nak buat gelombang, macam mana kita nak menangkan. Kau lah buat gelombang. Aku tak boleh bertanding. Aku bukan ada jawatan.
Aku ahli biasa. Aku setakat boleh cakap apa yang aku cakap lah. Aku macam cerita tadi lah. Saya hanya boleh bagi warning. Saya boleh bagi pesanan. Saya hanya boleh bagi peringatan. Jadi orang yang ada jawatan, orang yang ada kedudukan, dia lah kena buat kerja. Kau lah kena buat kerja tersebut. Saya tak ada kedudukan. Kau ambil lah kedudukan. Saya tak diberi kedudukan. Kan, takkan kau tak boleh cakap dengan menteri. Yelah, saya boleh cakap. Ni saya cakap lah ni. Saya cakap, kau orang marah. Ni saya cakap lah. Don't be in denial. Kita jangan beri in denial. Saya percaya macam ni lah tuan-tuan. Kita cuba buat reform. Mungkin lah kita dilihat gagal dengan apa yang ada sekarang. Mungkin. Ini persepsi rakyat lah. Tapi jangan kita putus asa. Saya percaya dengan ujian kuasa, kita sebenarnya ujian kuasa ni telah menentukan mereka yang sebelum ini kata reformis dan sebagainya akhirnya kecundang. Tapi kalau kita fikir balik, kebanyakan yang ada tu pun bukannya lama dalam parti kita. Bukannya orang yang lama dalam parti kita. Tuan-tuan tengoklah sendiri kan, yang dalam pimpinan tu pun ada lah yang lama. Saya tak nafikan Fahmi Fazil orang lama, Samsul Iskandar orang lama. Saya tak nafikan Saifuddin Nasution orang lama. Tapi ada kalangan mereka bukan orang lama pun. Even dalam yang jadi pegawai menteri pun, saya baru nampak muka dia orang sekarang. Saya baru kenal sekarang. Kan? Well, tak apalah. Mungkin saya bukan kata dia orang jatuh ataupun gagal di dalam ujian kuasa tersebut, tetapi secara persepsinya lagi, again, politik is about perception. So kalau persepsinya kita tak boleh nak capture, isu tentang pelantikan ketua hakim negara kita tak boleh nak selesaikan, isu tentang pelantikan Hazam Baki sebagai ketua SPRM kita tak boleh selesaikan, and even worse, SST, kenaikan tarif penyelarasan tarif TNB pun kita tak boleh nak explain. Payahlah. SST ni ramai yang tak boleh nak, ramai yang tak tahu sebenarnya macam mana tuan-tuan, apa yang kena, apa tak kena. Tak, kenapa kerajaan tak ada satu mekanisme sebelum dia umumkan SST tu? Kalau saya lah, saya akan buat satu website di mana dalam website tu tuan-tuan boleh tulis apa yang tuan-tuan risau. Contoh, hari ni ada orang tanya saya, kata, betul ke harga emas naik sebab SST tu? Saya kata tak. Macam mana kita nak tahu lah, dia kata. Saya tak tahulah, dia kata. Dia orang biasa, dia bukan pengundi, dia bukan ahli parti ke, dia orang biasa. Macam mana kita nak tahu lah? Betul ke kalau kita beli rumah, harga rumah kita akan naik? Kenapa? Kerana ada SST? Tak. Yelah, dalam SST tu dia ada dua, sales tu tak ada pun perubahan. Kalau beli RM500,000, RM500,000 lah. Satu lagi S tu adalah servis. Servis tu ada kita calculate kali rumah RM500,000, kenaikan mungkin dalam RM200-300 je beza dia daripada 800. Perbezaan kenaikan itu dalam RM200-300 je, bukanlah seluruh RM500,000. Kalau tuan-tuan beli rumah RM500,000 campur RM2,000 duit stamping, duit lawyer dan sebagainya, berapa ribu lah duit stamping, mungkin tuan-tuan bayar dalam few hundred ringgit je. Perbezaan dia tu bukanlah RM500,000 kali 8%. Maksudnya hampir RM50,000, RM550,000, RM550,000 dekat nak bayar. Tak ada, bukan macam tu. Jadi penjelasan macam ni tak ada, tuan-tuan. Bukan tak ada, mungkin tak tahulah. Saya pun susah nak kata. Saya pun susah. Tapi saya ada limited resources lah yang saya boleh gunakan. Medium saya macam ni yang saya boleh gunakan. Lebih daripada itu, saya tak boleh buat apa. Kita tak boleh buat apa. Kita ada JECOM, kita ada penerangan, kita ada Kementerian Komunikasi. Tugas dia lah untuk nak melaksanakan tanggungjawab tersebut. Tugas saya adalah, kalau dulu saya Setiausaha Koordinasi, saya koordinatkan supaya kita disseminatekan maklumat itu kepada diorang, kepada ketua penerangan cabang, dan ketua penerangan cabang kena sebarkanlah maklumat-maklumat tersebut. Isu dia, ketua penerangan cabang sendiri pun tak function, tapi kita nak kata macam mana? Ada ketua penerangan cabang itu kata, sosial media ni tak penting. Kan? Ada. Kita macam, okey. Lepas tu dia duk marah kita. Kenapa kita tak buat apa? Bila kita bagi dia maklumat, dia tak sebarkan pun. Tapi duk marah, kenapa Fahmi Fazil tak buat apa-apa? Kesianlah kat member tu. Ada je dia buat. Tapi dia tak boleh buat seorang juga. But nak kata dia tak salah 100% pun tak boleh juga. Ada juga benda yang, yalah, mungkin sebab dia menteri, saya pun nak salahkan dia 100%, tak juga. Kena tengok setiausaha politik dia, kena tengok orang itu dalam kementerian. Okey, dia jaga kementerian. Bagaimana mereka yang di dalam parti?
Kita ada ketua komunikasi, masa itu Lee Chencong, sekarang dia tak tahulah siapa. Kita ada Fahmi Fazil, ketua ni, Akmal Nasir sebagai ketua strategi. So, peranan-peranan ini tidak digemblengkan dengan baik. Jadi akhirnya kita kelihatan orang-orang macam kita ni yang bukan di dalam aliran tapi cuba untuk nak mempertahankan kerajaan ini.